So jadi kita belajar ni proses dia memang takkan habis lah kan. So jadi ada pepatah mengatakan the more you learn, the more you earn. Pernah dengar tak? Hmm. Kan lagi banyak kita belajar, lagi tinggi kita boleh dapat orang cakap pendapatan lah. Itu sepatutnya kan. Tapi nak generate pendapatan ni pun macam tu saya cakap lah, kita kena ada skill atau kemahiran. Kan. So jadi ni antara kemahiran-kemahiran yang you akan belajar. Yang penting dalam hidup kita ni supaya kita boleh meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lah di masa depan kan. Jadi proses nak belajar ni kena sabar kan, kena tekun, kena berusaha, jangan give up. Antaranya macam itulah. So jadi you kena tanam dekat dalam hati you, diri you, yang nak berjaya ni melalui proses. Jadi kalau you boleh hadapi proses tu, orang cakap improve, insyaAllah lah kita boleh berjaya lah dekat situ kan. So, hari ni salah satu topik yang kita akan belajar ialah tentang proses sales cycle lah. Faham tak? Sales cycle ni salah satu benda yang penting dalam kita nak memulakan sesuatu tu. Jadi dia ada beberapa step. Kan? So jadi step ni mungkin nanti ni sebagai asas je lah. Tapi kalau kita go through step tu bila you dah mahir, actually sebenarnya step tu cepat je. Kita boleh buat step tu. Maksudnya kita mula proses tu yang ni, kita mungkin dalam masa beberapa step kita dah selesai dah. Kan, maksudnya sales punya step lah. Sales cycle lah kan. So mungkin kalau macam Syah pernah you involve juga dalam bidang business lah, orang cakap kan sales kan. Jadi you tahu jugalah benda ni step ni mungkin boleh orang cakap relate lah kan dengan apa yang kita buat. Okay. So saya share screen ya. So minta maaf kat ini. Kat sini dia punya bunyi apa? Bunyi mercun dia kuat sikit lah. Kan? Tahun baru Cina. Kan? Ya, tak boleh tahu. Kau boleh tutup bunyi kat luar tu. Okay. Okay, ni saya cycle lah. Okay. So jadi sebelum saya cerita pasal saya cycle ni, saya nak cerita kisah Helang lah. So saya rasa you all kenal kan Helang ni kan? Tahu Ya. tak Helang? Kan. So elang ni dia dia kalau ikutkan burung tu, kategori burung tu dia yang paling hebat lah. Betul tak? Hmm. Kan. Tapi you tahu tak? Ah kalau you suka apa Animal Planet ke National Geographic ke, okay, you akan tengok mungkin salah satu siri dia ialah Helang ni lah. Pernah tengok tak? Pernah juga. Tak Pernah pernah. juga okey. Pernah ke tak pernah tak apalah kan. So jadi sebenarnya kejadian alam ni, manusia ni, Allah ciptakan binatang, alam sekeliling kita ni untuk kita lihat dan kita kita gunakan dia untuk kita belajar untuk improve kehidupan manusia, betul tak? So jadi setiap binatang, setiap haiwan ni pun Allah cipta dia ada sebab dia. Kan. Jadi kita boleh ambil pengajaran daripada situlah. So kalau kita tengok kisah Helang ni, kan, satu iaitu kalau kat bawah tu you tengok kan gambar burung Helang tu macam mana dia ajar anak dia terbang. Syah rasa macam mana dia ajar anak dia terbang? Ya, lemak dia lah aja. Mak dia ajar lah kan. Tapi you rasa macam mana dia nak ajar anak dia terbang? Tak apa, Dia cuba je. akan terjun dulu. Ha? Dia sampai mak dia akan tunjuk dulu demo. Maknya dia ajar macam mana nak terbang Kepak Ah, Tapi dalam dalam sebenarnya kan Helang ni dia tahu kehidupan kat luar sana, dia sebagai binatang yang orang cakap pemangsa lah. Jadi kalau dia nak anak dia survive, jadi dia kena make sure anak dia pun boleh follow jejak dia lah, dia kena strong lah.
Jadi cara dia ajar anak dia terbang macam mana? Budak anak tu kecil tu lagi kan tak pandai terbang tu, dia cuma letak sebab helang ni dia duduk dekat atas gunung, dekat atas pokok yang tinggi kan. Jadi dia dia tendang je anak dia. Itu tak, dia tendang je anak dia. Jadi anak dia dengan tak tahu apa macam mana nak terbang, jadi dia akan jatuh lah. And dia akan jatuh. And then lepas tu helang ni kan dia cekap kan. Jadi dia akan terbang, dia akan tangkap anak dia tu lah. Sebelum jatuh ke tanah tu dia akan tangkap anak dia. Macam kita main bungee jumping lah, betul tak? So seram tak? Seram tak? Seram kan? Jadi lepas tu dia akan naikkan balik anak dia letak kat atas. And then lepas tu itu je cara dia. Dia tendang lah anak dia supaya dia pandai terbang sendiri. Maksudnya brutal lah. Betul tak? So jadi hidup ni brutal, jadi kita pun kena brutal. Faham tak? Kalau kita tidak, kita kena ditekan lah. Faham tak? So jadi, dia ajar anak dia terbang macam tu. Sampai anak dia beberapa kali tu, dia terpaksa untuk selamatkan diri lah. Terpaksa lah terbang lah, betul tak? Dia terpaksa lah buka kepak dia tu untuk Betul. terbang. Jadi, sampailah anak tu boleh terbang dengan cara macam tu. So macam tu lah brutalnya elang, dia ajar anak dia untuk terbang. And then lepas tu, elang ni, usia dia panjang. Kan? Tapi kehidupan dia sukar di pertengahan usia. Faham tak? So kalau you baca lah kajian kan, elang ni umur dia panjang. Jadi pertengahan contoh let's say lah, cakaplah umur dia 50 tahun lah boleh hidup kan. So kat sini dia tulis apa? Dia boleh hidup sampai umur 70, betul tak? So, jadi di Ah, di satu peringkat usia dia tu kan dia akan hadapi cabaran. You tahu tak cabaran macam mana elang tu? Cabaran tu dia hidup atau mati je cabaran dia. You rasa apa cabaran dia? Elang ni. makanan. Makanan, makanan dia memang boleh tangkap makanan. Dia memang daripada kecil lagi, kan? Nah, saya dah kacau dah. Saya dah kunci dah bilik tu. Okay. So, uh, jadi di pertengahan usia dia kalau you tengok ni paruh dia kan, betul tak? Nampak tak paruh dia? Betul. Ah, okay. Paruh dia ni sebenarnya dia akan makin besar, besar, besar. Dia akan berat lah. Paruh ni kan berat, betul tak? Paruh ni dia akan berat. Lepas tu bulu-bulu dia tu, bulu pelepah dia kan terbang dia punya sayap tu dia akan jadi lagi panjang lagi, lagi panjang, lagi panjang. Faham tak? So masa tu dia kalau dia tak buat sesuatu dengan hidup dia, dia akan sukar lah. You bayangkan hidup dia sukar lah kan. Paruh dia semakin besar, semakin panjang ke bawah tu. Bulu-bulu dia semakin besar lagi, makin berat lah. Ibarat dia. Tak suka dia untuk terbang, suka dia untuk nak cari makanan. So benda apa yang dia kena buat masa tu? You rasa lah sebagai burung elang ni. Cuba teka. Dia kena usaha lah. Usaha untuk kuatkan. Ah, dia kena pecahkan paruh dia. Faham tak? Dia kena pecahkan paruh dia. Hmm. Lepas tu dia kena apa? Cabut bulu-bulu dia yang panjang tu. Supaya paruh dia boleh tumbuh paruh yang baru. Lepas tu bulu-bulu yang dah makin berat tu dia boleh lepaskan. Okay, kejap eh. Saya ni ada. Kejap eh. Okay. So jadi maksudnya dia
Cabaran lah dalam hidup dia. Jadi you rasa kalau sebagai helang kan, apa pilihan yang you ada? Kena keluar pada sosialisa lah. Ha? Kena keluar pada sosialisa. Ha, ha. You kena patahkan paruh tu betul lah. Betul tak? Kalau tidak, you mati. Ha, kan? So, macam tu lah. Kisah kisah helang ni lah. Kan? Yang kita boleh ambil iktibar lah sebenarnya kan. Jadi kalau you tak percaya, you try lah cari. Dekat zaman sekarang ni kan ada je YouTube kan. You type apa tentang kehidupan lang. Kan mungkin you boleh ambil kat situ lah. Saya cuma nak kongsi lah kat sini kan. So jadi maksudnya mungkin zaman masa sekarang ni kita kena buat sesuatu lah untuk keluar daripada cabaran hidup kita tu. Kalau tidak kita akan mati. Macam tu. Okay? Alright, so jadi kita masuk sales cycle. Ni sales cycle ni kalau kira kan proses lah. Proses ni penting lah kan. Maksudnya untuk kita buat jualan tu. Jadi dia ada step. Jadi ada step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Kan. And then lepas tu step yang terakhir, lepas tu kita akan pusing balik. Kan. So sales cycle ni maksudnya apakah yang kita perlu buat kan untuk kita buat jualan lah. So jadi maksudnya uh, uh, yang pertama apa? Yang pertama ialah prospecting lah. Sebab tu saya ada bagi you all tugas kan. You all listkan siapa nama apa? Ya, orang yang you kenal lah. Betul tak? Orang yang Betul. you kenal ke, orang yang tak kenal ke, nama yang ada lah. So cara mudah zaman sekarang ni kita dah ada apa? Yang contact to Excel tu kan. Jadi you boleh install tu, you boleh export data tu, masuk dalam Excel, dekat email, dan lepas tu you boleh tulis maklumat tambahan yang you nak. Tapi dalam tu at least ada nama dengan nombor telefon. Jadi selama ni you simpan je nombor telefon tu. Mungkin you tak perlu tak guna. Tapi sekarang ni you ada peluang. You ada peluang dengan adanya nombor telefon tu, then you boleh dapat leads. Leads lah maksudnya prospek yang you boleh convert kepada income. Macam tu lah. So jadi ini adalah prospecting. Kan kita adalah proses untuk dapatkan nama. Nanti saya akan terangkan you detail lagi sikit pasal proses nak dapatkan nama tu. Okay. So lepas tu you dah dapat dah ada nama kan. Jadi nama tu kalau you tak approach, jadi dia tak pergilah proses yang kedua. Jadi nak tak nak setiap nama yang you dapat tu you kena approach diorang. Kan mungkin zaman sekarang ni kita boleh approach dengan cara telefon, kita boleh approach dengan cara uh, mungkin juga kita prospek, kita jumpa orang kat luar kan, kita terus approach dia. Betul tak? Kan macam saya jumpa Syah hari itulah kan, saya jumpa Syah kita ada buat deal business, lepas tu saya terus cerita dan saya boleh approach you terus. Faham tak? So maksudnya proses tu tak semestinya kita lama. Kita jumpa, kita terus approach pun boleh. Okay? And then lepas tu fact finding. Fact finding ni ialah proses nak cari maklumat-maklumat dalam prospek kita tu lah. Mungkin kita nak cari hot button, maklumat-maklumat contoh kerja dia apa, duduk kat mana, dah berapa lama kerja kan. So apa kita boleh tanya dia untuk tahu mungkin orang ni sesuai jadi kita punya pelanggan kita ke, ataupun mungkin dia sesuai untuk jadi kita boleh bantu dia untuk generate pendapatan. Itu je, dua je. Sebenarnya prospek prospek yang kita jumpa ni mungkin kita boleh offer dia servis apa yang kita ada kan, ataupun kita boleh offer dia macam mana untuk generate pendapatan. Faham tak? So itu adalah proses fact finding, dapatkan maklumat. Okay. And then lepas tu seterusnya bila kita dapat maklumat tu, dan biasanya kita boleh jumpa orang tu dan kita buat presentation. Presentation ni maksudnya kita cerita dekat dia lah. Cerita ni
basically kita ada ajar lah buat presentation ni kan, simple presentation. Mungkin 3 minit ke 5 minit presentation. Faham tak? Dia presentation ni ada yang basic, lepas tu ada yang advance. Of course lah, betul tak? Jadi kita akan belajar sedikit-sedikit lah. Presentation apa yang kita boleh guna sebagai basic. Mungkin ada satu atau dua presentation sebagai basic. And then lepas tu mungkin you dah selalu buat, you dah mahir dah. Kita boleh ajar lagi presentation yang lebih advance lagi. Ataupun kalau sebenarnya benda ni sebagai asas je. Tapi sebenarnya untuk guru you yang sebenar ialah orang yang you jumpa kat luar. Lebih ramai orang yang you jumpa, you buat presentation, and then you akan hadapi satu handling objection. Betul tak? Kan? Kalau you Betul. jumpa orang, you present dekat dia, nanti dia akan bagi objection lah. Objection ni mungkin dia kata, oh saya tak ada bajet, nantilah saya fikir dulu, nantilah saya compare dulu. Faham tak? So itu adalah objection lah. Jadi lebih banyak you dapat objection, you dapat belajar lagi banyak benda yang you boleh belajar macam nak tackle objection tu. Kan? Bila you pandai nak tackle objection tu, then you boleh closing client tu. Kan mungkin dia kata tak apalah nanti saya fikir dulu. So you pun bagi handle objection. And then lepas tu dia kata lepas you handle objection tu, rupanya sebenarnya dia nak ambil dengan you. So jadi you boleh close lah client tu. Faham tak? So bila kita dah ada nama, kita approach, mungkin kita telefon, lepas tu kita dapatkan maklumat dia, kita buat presentation, kita handle objection dia dan kita close dia, and then dia dah jadi klien kita. So bila dah jadi klien kita, then kita perlu tahu bahawa sekarang ni kita kena servis dia. Faham tak? So jadi tengoklah produk macam ni kita nak servis, maksudnya kita available untuk dia lah. Sebenarnya kalau sebagai dalam kerjaya kita ni, kalau kita boleh bagi good service, sebenarnya klien you tu dia akan bagi referral. Faham tak? So jadi referral tu maksudnya dia boleh bantu you bagi nama kan. Dia kata okay, dia dah ambil insurans dengan you kan. Dia kata baguslah ni. Jadi orang tanya ada insurans tak? Dah ada. Kau tak ada lagi ke? Tak ada. Tak ada, ambil lah ni dengan Syah ni ataupun dengan Danish ni kan. So jadi klien yang puas hati dengan servis kita ni, dia akan refer lagi ramai orang. Betul tak? Kalau kita pun, kita makan satu kedai sedap. Betul tak? Harga murah. Kan? Lepas tu servis bagus. Kita datang je, dia dah tahu dah kita nak order apa. Faham tak? Wow, betul tak? Lepas tu kita, kadang-kadang dia lebih kurang. Tak apalah bagi diskaun ke, ataupun bagilah hadiah ke, kupon ke. Betul tak? Jadi kita akan jadi regular dengan dia. So jadi macam ni dia akan refer kita. Kita pun sendiri ada berapa orang adik-beradik? 5-6 orang adik-beradik. Kawan-kawan kita berapa ramai? Jadi maksudnya kan kalau you boleh bagi good service, klien-klien ni dia akan refer kepada orang-orang yang kenal dengan dia yang rapat. Apatah lagi kalau dia claim kan dia accident. Kan dia masuk hospital, lepas tu dia claim. Kan? Lepas tu dia dia refer orang dekat you. Zaman sekarang ni kan. So maksudnya macam itulah. Servis ni sebenarnya dia boleh bantu kita dapat lagi quality prospect. Lepas you dah dapat quality prospect tu, sebenarnya dah proses you dah senang dah. Kan? You cuma mungkin presentation, explain tentang produk apa yang dia nak, and then dia dah boleh jadi klien you dah. Kan? So jadi untuk permulaan ni ialah first sekali you nak bina klien. Mungkin pada saya 50, 100 klien, itu masih dalam proses belajar lagi. Bila you dah ada lebih kurang 100 klien, you just imagine 100 klien you tu every year dia orang boleh bagi 20% ke 30% je klien. Faham? Mungkin daripada 100 tu ada 30 orang yang refer. Jadi dekat situ you dah tak payah cari klien dah. Kan? Tahun yang berikutnya dia dah banyak referral dah. Ataupun sebenarnya klien ni mungkin dia bujang. Kan? Lepas tu dia kahwin. Jadi dia akan recommend pasangan dia untuk ambil coverage. Lepas tu setahun-tahun dapat anak. Sebenarnya daripada klien you tu you boleh grow dah dengan dia sebenarnya. Tak susah dah. So jadi you kena ingat
permulaan sahaja tu untuk you belajar. Yang you kena sabar. Bila dah seterusnya nanti dia macam kapal lah, dah berlayar dah tu. Dia akan senang lah tiup angin je dia dah berlayar. Macam tu lah. Okay, okay. So jadi prospecting ni ialah proses kita nak cari suspek klien kita lah. So jadi prospecting ni dia punya proses tu dia macam bernafas. Faham tak? Dia macam bernafas. Kalau saya boleh bagi perumpamaan lah. Kalau you rasa you tak makan berapa hari you boleh hidup? Manusia kalau tak makan berapa hari boleh hidup? 2 minggu, Seminggu. 3 hari. Seminggu, kan? Pernah tak tengok cerita orang yang terdampar dia tak makan? Cerita Ada Castaway kat tu. laut tu. Kan? Kalau you tengok cerita Castaway tu kan, dia naik kapal terbang, lepas tu dia terhempas dekat pulau, dia susah lah cari makan. Adalah makan, tapi makan sikit-sikit lah. Jadi dia boleh hidup lama, tapi badan dia menyusup kurus lah. Sebenarnya tak dapat makanan, manusia boleh survive lagi tau. Kan? Tapi kalau tak dapat air, you rasa berapa lama manusia boleh hidup? 3 hari. 3 hari. Maksudnya kita ni, badan kita ni komposisi kita air. Kan? Saya rasa 80% ke? 85%, 90% ialah air. Kan kita ni, sel kita ni daripada air, betul tak? So jadi, kalau kita tak minum air, memang manusia tak boleh hidup lama lah. Ni kita nak masuk bulan puasa ni, betul tak? Hari tu tak dapat air, tak dapat makan, tak apa lagi. Air kalau tak ada, manusia dia akan kalah lah. Tapi kalau manusia tak tak bernafas, tahan nafas, berapa lama dia boleh hidup? Mati je. Kalau you 10 tahan minit nafas, ni. berapa lama you boleh hidup? 10 minit ni, 15 minit. Boleh 15 minit. Wah, hebat tu. Saya rasa orang biasa 15 saat, 30 saat dah mati dah, tak boleh dah. Kan? Kalau kita berenang tu berapa lama you boleh tahan tanpa oksigen? So jadi sebenarnya prospecting ni macam tu lah. So you jangan takut, you kena belajar tentang prospek ni setiap masa. Supaya you macam bernafas lah, you ada oksigen setiap masa. Kalau kita tak ada prospek, kita dah tak ada oksigen. Jadi you kena belajar skill untuk cari prospek ni. So kat Malaysia sekarang ni berapa ramai penduduk? 34 juta kan penduduk kan? Kalau kat KL ni saja ada berapa banyak penduduk? Berapa juta? 3 juta, 4 juta, 5 juta. Lebih dah kot saya rasa kan? Ramai orang berhijrah kat sini. So jadi kalau lah antara berapa tu you tak perlu cari banyak pun. Kan? Let's say 1,000 orang. Kita boleh convert kepada 10% je. 100. Kat situ pun sebenarnya actually kita boleh generate pendapatan dah sebenarnya. Okay? So jadi prospek ni dia daripada natural market. Natural market atau wang market. Siapa natural market, wang market ni? Kan? Iaitu keluarga. Keluarga, kawan-kawan rapat. Kawan-kawan ni daripada sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Kalau you pernah kerja, tempat kerja, mungkin ada orang yang kerja 2, 3, 4 tempat kerja. Tu semua you punya market you lah. Kalau you bekerja pun you deal dengan siapa? Customer. You deal dengan supplier. Siapa-siapa orang yang you jumpa, tu semua pada saya adalah natural market atau wang market you. Natural market ni macam ni lah. Kalau lah you nak buat majlis kahwin, you boleh jemput berapa ramai orang. Kalau lah saya boleh bagi bajet, okey tak apa, Danny, saya sponsor you. You nak kahwin ni kan, saya sponsor you untuk majlis kahwin you. You boleh jemput berapa ramai lah orang untuk kenduri kahwin you. Tak keluar bajet. Berapa you boleh? Berapa ramai you nak jemput? 500. Lebih kurang lah. 500. Kan? So sebenarnya kan, maksudnya you dah ada prospek yang rapat dengan you, 500 orang. Sebenarnya, nampak tak? So jadi kita jangan stop mind kita tentang prospek kat sekeliling kita ni. Sebenarnya banyak prospek kat sekeliling kita.
Okay, so jadi sebenarnya kita approach dulu kita punya natural market sebab apa? Dia orang ni lebih senang terima you sebab dia kenal you kan. Dia orang lebih senang terima. Lepas tu apa? Dia orang boleh dengar apa yang nak cerita. Faham tak? And then lepas tu dia orang boleh support you. Kan? Ini yang paling penting sekali. Support. Tapi jangan pula rasa take it personal kalau orang yang kenal rapat dengan kita tak ambil dengan kita. Sebenarnya mungkin dia tak quality atau tak qualified untuk jadi klien kita. Jadi you kena tengok lah. Tapi kalau ada orang yang quality qualified, you tengok dia ni okay apa semua. Tapi mungkin dekat situ mungkin dia nak tengok you, dia nak trust, dia nak tengok oh betul ke Danish ni buat. Faham tak? Mungkin dia sekejap je kot. Faham tak? Mungkin dia nak, saya tak nak lah. Saya tak nak macam tu. Saya nak insurans ni supaya orang tu boleh servis saya lama. Kan? Jadi dia nak test, dia nak tengok je dulu. You. Betul tak you buat sungguh-sungguh? So jadi that's why you datang dekat sini, you kena belajar betul-betul, you kena buat sungguh-sungguh, buktikan kepada dia orang. Ada klien saya yang mungkin selepas tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun baru ada ambil pun ada. Ada sampai 21 tahun tak ambil-ambil juga ada. Kan. Lepas tu dah sakit dah baru dicari you. Ada juga macam tu. Jadi kita boleh tolong orang tu setakat yang kita mampu je lah kan. Yang tak boleh tolong tu dia tak boleh tolong lah. So, jadi kalau you boleh jumpa approach semua dia orang ni, you jangan 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 kisah. Dia orang jangan prejudge. Dia orang ni ada duit ke kan? Tak ada duit ke? Faham tak? So jadi you sampaikan. Kita kerja kita ni macam dakwah lah juga, betul tak? Sampaikan kepada orang lain tentang kebaikan takaful ni. Kebaikan menyimpan. And then lepas tu kebaikan menguruskan kewangan dengan baik. Jadi sebenarnya ini adalah ilmu yang bermanfaat. So kalau ilmu yang bermanfaat ni sampai kepada orang lain, dia gunakan dalam hidup dia dan berjaya dalam hidup dia dan lepas tu disampaikan kepada orang lain, you akan dapat pahala yang berterusan sebagai amal jariah. So jadi kita hidup semata-matanya bukannya uh, nak dapat duit, nak beli sesuatu yang kita suka, lepas tu macam tu je kan, betul tak? So kalau boleh kita nak buat kerja yang ada pendapatan, ada hasil, ada makna, amal jariah, bantu orang. Banyak kat situ. Faham tak? So jadi benda ni you buat ni you kena ingat. Kan? Satu benda yang baik, ilmu yang baik you sampaikan, insya-Allah lah Allah akan balas baik juga. Mungkin bukan dengan orang tu tapi mungkin dengan benda lain. Faham tak? So, lepas tu kalau you ada ramai lah, let's say lah kan. Danish ada 500 orang yang you kenal, you nak jemput dia kahwin. Sebenarnya, stranger market kita lagi besar daripada tu. Kalaulah 500 tu you anggap 10%, sebenarnya 90% itu 5,000. 5,000 lagi ramai orang yang you boleh approach. Boleh jadi klien you sebenarnya. Faham tak? So, sebenarnya pada pengalaman saya, 90% tu memang orang yang kita baru kenal dan trust kita dan dia ialah mungkin juga daripada referral you ataupun mungkin you jumpa dekat luar. Kan bila kita jumpa kat orang kita luar kita bagi kad, mungkin kita boleh deal dengan dia dia jadi klien kita. Sebenarnya 90% tu lagi banyak. Kan. So jadi uh, prospecting ni sebagai bernafas, kita kena sentiasa bernafas, kita kena sentiasa ada reserve nama-nama baru. First kali kita natural market kita. Lepas tu dalam masa yang sama you kena belajar untuk cari nama baru. Banyak nama baru ni. Sebab tu kita kena bersosial. Faham tak? Jumpa ramai orang, kenal ramai orang. Lepas tu cari banyak nama. Sekarang ni zaman internet lagilah mudah. Kan you pergi dekat Mudah ke apa, macam-macam orang iklan nak jual barang lah, beli barang lah, jual rumah lah, macam-macam lah. Kan you boleh dapat banyak nama. Kan? Okay, ataupun buatlah apa-apa cara sekalipun kan. Untuk dapatkan nama untuk approach ni. Okay. So, jadi mulakan daripada 600 nama itu. 500 nama tadi kan. Mungkin you ada nama dengan nombor telefon. Tapi kalau you boleh tulis lagi maklumat. Contoh pekerjaan apa. Lokasi dia dekat mana. Range umur dia berapa kan. So, lagi lagi detail you tahu. Pasal orang tu punya background. Lagi mudah lah. Okay.
Ni saya dah cerita kan, kalau you nak kahwin kan, you jemput berapa ramai. Okay? Kita boleh carilah stranger market ni. Banyak cara kan. Kita boleh buat direct approach, telefon directory, iklan, Facebook, IG, internet, masjid. Kat masjid tu macam-macam kan. Orang letak iklan lah apa benda kan. Yellow pages, white pages. Macam-macam lah kat sini pada saya lah kan. Jadi kita kalau tengok nama, nombor telefon, kita boleh jadi prospek kita. Setiap hari kita cari masa tu. Okay? So jadi prospek kita ni macam kita punya modal lah. Lagi banyak modal kita, lagi besarlah peluang kita untuk berjaya dalam bisnes ni. Kan? So jadi kita kena konsisten dan bila peluang kita ada nama yang banyak, macam saya cakap tadi kan, dan you ada potensi yang besar, jadi income you pun akan lebih stable. Kan? Kalau you boleh ada 500 ke 1000 klien, dia macam bulletproof lah. Orang cakap, macam kita kita buat bisnes, kita ada 100 cawangan. Betul tak? Mungkin ada 4, 5, 6, 10 cawangan yang tiba-tiba kena tutup ke apa semua kan. Potensi tu ada kan. Tapi kita ada besar kan. Banyak cawangan. Jadi nak nak apa orang cakap apa nak tutup, nak gagal tu peluang dia tipis lah. Ibaratnya macam tu. Okay. So bila you dah ada nama tu, jadi you kena approach dia orang. Kan. So jadi approach tu adalah proses untuk dapatkan appointment. Kan. So objektif kita untuk dapatkan appointment. So attitude kita, kita kena ada attitude lah kan. Attitude tu maksudnya kita nak tengok siapa yang apa yang kita boleh share dengan dia tentang benefit, tentang insurans lah ataupun perancangan kewangan. Kadang-kadang orang tanya ni insurans ke? Cakap kat dia insurans ni cuma 5% saja kan, daripada yang apa yang saya nak berkongsi. Yang lagi 95% tu semua berkaitan dengan pengurusan kewangan, hutang kita, perbelanjaan kita, simpanan kecemasan apa semua kan. Ya. Tapi kita tak boleh elak lah 5% tu insurans. Saya akan sentuh jugalah, betul tak? So, jadi attitude dia you nak buang siapa yang tak nak jumpa dengan you. Kan? So jadi you tak stres lah, betul tak? Ha. Okay. So jadi zaman sekarang ni pun kadang-kadang zaman generasi you all ni, orang cakap kalau dulu sebelum COVID kita kena jumpa orang kan baru kita boleh close deal. Sekarang ni mungkin you boleh message, you boleh call ataupun you up up status kan, orang tu tengok kau buat insurans aku nak tanya lah. So jadi sebenarnya boleh terpulang macam mana kepandaian you untuk sampaikan apa yang you buat tu bagi kesedaran dekat orang. Betul tak? Ah, and then you boleh close deal melalui online pun boleh. Kan? So jadi kalau macam let's say you ada dapat code nanti agent, you nak jumpa orang tu dia dekat Sabah, dia dekat Sarawak, kan, ataupun dia kerja kena pindah kat Perlis. Jadi you boleh jumpa dia je melalui online. Kan? Okay. So ni contoh telefon skrip lah. Telefon skrip ni macam ni kita biasa buat role play lah kan. Contoh saya buat role play dengan Danish lah kan. Assalamualaikum. Ni Danish ke? Ya saya. Ah, Ini Denis. Okay, saya Yuzaini daripada Prudential BSN Takaful ataupun daripada agensi The Empire. So tujuan saya call ni sebab saya nak kongsi lah. Bagaimana saya nak kongsi berkenaan bagaimana nak buat satu simpanan yang berjumlah 1 juta tanpa perlu menyimpan 1 juta pun sekarang. Kan. Oh. So, maksudnya menarik lah kan orang nak dengar kan. Wow, macam mana tu nak ada simpanan 1 juta tapi tak perlu menyimpan sampai 1 juta pun. Faham tak? So, so jadi saya nak affirm kat dia, Danish jangan risau. Perjumpaan kita ni saya ambil masa 15 ke 20 minit je. Saya janji saya tak jual apa-apa. Kan jadi orang tu nak jumpa dia ni, Kang dia nak jual apa-apa kan. Nak cakap kat dia kita janji saya tak jual apa-apa lah. So jadi orang tu rasa lega. Faham tak? Dia tak ada obligation lah nak beli apa-apa kan. Sebab kita nak educate orang ni,
Kadang-kadang orang ada skeptical sebab dia pernah jumpa orang lain yang sebelum ni approach cara yang salah apa semua kan. Jadi dia tak jumpa kita lagi. So jadi kita bagi assurance dekat dia. Okay. So terus you set appointment dengan dia. Kan Danish. Esok kalau dalam pukul 12 tengah hari ke ataupun lepas habis waktu kerja, antara dua masa ni kan, yang mana you rasa yang convenient untuk saya berjumpa? Ha, Saya rasa Ali pukul 5 lah, pukul 5:30 lah lepas saya habis bekerja lah. Dekat okay. kawasan mana? Yes. So jadi maksudnya kat sini sekarang ni you bagi dia option. Faham tak? So bila you kata kat dia dah saya janji nak jumpa you 15 ke 20 minit dan saya tak janji janji tak jual apa-apa. Lepas tu you terus bagi option dekat dia. Okay, kalau macam tu, dia ni saya nak jumpa you pukul 12 tengah hari ataupun 5 petang. Kadang-kadang orang tu akan jawab, waktu kerja saya susah lah. Boleh tak kalau hari Sabtu atau Ahad? You dah ready dah. Kalau macam tu boleh tak saya jumpa hari Sabtu atau Ahad? Kan jadi maksudnya you try apa boleh imagine apa objection yang orang tu akan bagi. So dia kata kalau macam tu minggu depan lah. Kan minggu ni Sabtu Ahad saya tak free lah. Okay, kalau macam tu saya set Sabtu dengan Ahad minggu depan lagi satu. Faham tak? So kalau waktu ni boleh tak saya set dulu. So jadi you sekarang ni you belajar macam mana nak dapatkan appointment. You jangan fikir lagi appointment tu secure ke tak secure ke, faham tak? Sebab appointment mungkin jadi secure. Mungkin tak jadi secure. Betul tak, Syah? Ha, saya deal dengan you kan untuk orang nak sewa rumah kan. Lepas tu kata ada appointment tapi tak secure. Faham tak? Contoh dia kan. Maksudnya macam tu lah. So jadi kita tengok. Kan kita tengok macam mana you boleh cari appointment. Mungkin you cari lagi lah appointment tu hari-hari Sabtu atau Ahad tu. Make sure you ada appointment pagi. Betul appointment tengah hari, appointment petang, appointment malam. You boleh cari 4 ke 5 appointment untuk jumpa orang. Ataupun you boleh jumpa orang dibawa kawan dia. Kan dibawa kawan dia 2 3 orang. Lagi bagus. Kan. So macam tu lah. So jadi kalau tugas you boleh boleh cari appointment, you boleh set dengan saya bagi tahu. Okay, Cik Dad, saya ada kawan ni saya nak jumpa. Dah set dah appointment dengan dia. So jadi saya boleh join you. So kita panggil join fieldwork lah. Saya boleh tunjukkan you macam mana presentation. Kan kita bersama-sama lah. Maksudnya sama-sama jumpa prospek tu. Kan? Dia bukannya, dia memanglah kita nak close. Tapi objektif utama dia nak belajar. Faham tak? Okay. So itu adalah Sorry, saya punya handphone gila. macam mana? Saya punya handphone ni terpadam tadi. Tak tahu sebab. Okay, ni sampai 2 handphone on ni. Tak, satu lagi tu tak hidup. Tak tahu handphonenya mati. Okay. Saya pakai handphone lain. Ha. So lepas you approach kan, mula kita prospect ada nama nombor telefon. Okay, kita call Danish. Call Danish dapat dah appointment. So lepas tu dalam proses seterusnya fact finding lah. So, fact finding ni biasanya kalau macam kita ada macam contoh soalan lah. Kan macam Danish ke Syah ke lepas ni macam mana nak approach orang dia ada cara. Kalau you pernah dengar lah market survey. Pernah dengar lah market survey? Nah, Market survey. So jadi kita boleh buat dengan cara market survey. Kan. Lepas tu daripada market survey tu yang kita boleh tahu orang ni orang cakap apa, mungkin ada potensial untuk jadi klien kita ke tidak. Faham tak? Jadi kita tak boleh teka. Kita tengok orang ni macam ni, rupa dia nampak macam handsome, smart apa semua kan. Tapi mungkin dia tak qualify. Mungkin dia dah sakit jantung, betul tak? Ataupun you tengok orang tu pakai selekeh tapi gaji dia 20,000 sebulan. Jadi sebenarnya kalau kita jumpa orang, kita buat market survey tu, jadi kita kena ready untuk apa-apa yang potensi klien kita ni lah. So kita kena ingat tahu apa yang kita nak sampai ni something yang very good. Jadi something yang very interesting yang pitching lah. Pitching tu maksudnya apa yang bagus dengan jumpa kita ni apa? Apa yang bagus?
yang kita boleh kongsi dengan dia. Kan? Contoh saya ada formula macam mana nak kira cik sekarang ni di usia 25 tahun boleh bersara umur 40 dengan 1 juta ringgit. So jadi mesti orang tu nak tahu, betul tak? So jadi saya boleh share dengan cik macam mana cara untuk gandakan simpanan cik 1 juta jadi 2 juta. Kan? Ataupun macam mana nak kembangkan simpanan cik kalau berlaku sesuatu, duit simpanan tu akan terus dapat setiap bulan. Macam cik ada rumah kan yang cik sewakan, lepas tu dia terus boleh bagi apa pendapatan sewa kepada kita setiap bulan. Macam mana tu? Kita naikkan interest dia untuk tahu tentang kewangan ni lebih menarik lagi lah dia nak tahu kan. Okay? So jadi supaya kita tahulah sebenarnya keperluan orang ni apa. Mungkin keperluan dia untuk apa ni bayar hutang ke, lindungi hutang dia ke. Kita tak tahu, faham tak? Jadi dengan fact finding ni kita akan tahu sebenarnya dalam kategori kewangan ni benda apa yang dia perlu. Mungkin dia nak susun balik kewangan dia ke. Mungkin dia ada impian nak beli rumah ke. Dia ada impian nak beli kereta. Mungkin dia ada impian nak buka bisnes ke. Faham tak? So jadi dengan fact finding ni kita tahu benda apa yang dia nak. Kan? So jadi kita boleh propose dia lah apa benda yang dia nak tu, keperluan dia. So kita boleh propose lah. Mungkin simpanan ke, kan? Ataupun dia 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 ketua keluarga, kan? Isteri tak bekerja, anak ramai, dia seorang je bekerja. Kalau jadi apa-apa pada dia macam mana? Betul tak? Jadi kita dapat maklumat tu kita senang lah nak propose kat dia. So maklumat first saya selalu bagi tahu you all. Dalam kewangan ni paling penting sekali kunci dia apa? Pendapatan. Pendapatan. Income ni paling penting, betul tak? Sebab tu you all datang kat sini. You all nak belajar pasal income tu. Kan, pendapatan you 2,000, 3,000 sebulan. Ui, boleh tak kalau saya dapat pendapatan 10,000 sebulan? Faham tak? Tapi persoalan kedua ialah bila you dapat pendapatan 10,000 sebulan, apa you nak buat dengan duit you? Mesti you kena uruskan. Betul tak? So jadi persoalan tentang kewangan ni tak boleh lari tentang pendapatan. Kan? So jadi pada saya lah pendapatan ni sangat penting. Pendapatan tu adalah punca hot button orang tu. Sebab apa? Kalau dia ada pendapatan yang kecil, keluarga yang besar, tanggungan yang besar. Jadi apa-apa pada dia, siapa yang nak tampung keluarga dia? Kan? So kalau dia ada pendapatan yang kecil, dia nak besarkan pendapatan dia. Dia nak lindungi pendapatan dia. So pada saya kunci dia ialah pendapatan. So kalau kita tanya orang tu pasal pendapatan pun, dia mesti akan cari dapat hot button lah. Betul tak? You all faham tak hot button tu apa? Hot button tu macam Hmm. emosi lah. Kita dapat cari emosi dia lah. Okay? Kunci. Kunci kan. So lepas tu, of course lah, cash flow tu pengurusan kewangan kita. Net worth tu pengurusan aset dengan hutang kita. Kalau kereta ni ada 4 tayar, kan? Pemandu tu adalah pendapatan. Lepas tu tayar depan, tayar belakang tu cash flow kita. Kan? Maksudnya kita punya hutang, pengurusan perbelanjaan kita. Kan? Lepas tu kita punya tayar belakang tu aset kita. Dengan hutang kita lah kan. Maksudnya dia ibarat dia kena selari. Kan. Okay. And then lepas tu presentation. So jadi presentation ni maksudnya kita bagi penerangan lah. Presentation ni saya tak bagi apa orang cakap limitation. Kalau saya suka guna presentation yang melibatkan lukis. Kan, ataupun ada orang dipandai, dia mahir, dia bercakap saja orang tu dah dapat tangkap dah. Kan, tapi dalam kajian sebenarnya presentation ni kita perlu guna banyak orang cakap banyak faktor. Antaranya kita punya suara. Suara tu memainkan peranan penting untuk orang tu dengar, faham. Tapi tak ramai orang
daripada suara saja dia faham. Ada orang dia kena gunakan kita tunjuk buat lukisan, ataupun ada orang dia suka tengok video, kan, tunjuk bukti testimoni. And then lepas tu kita punya body language pun, kita punya lenggok badan kita pun penting juga. And emosi kita boleh tunjuk kat dia, mana kita nak cerita pasal poin-poin yang penting tu kita tekankan, and kita naikkan emosi. Kat itu pada saya penting jugalah. So, jadi kita boleh belajar benda tu. Benda tu dia proses belajar. Bila you jumpa ramai orang lagi, you akan sentiasa boleh belajar benda tu. Okay? Ha. So jadi kita buat presentation tu kita kena jelas lah, tepat, padat, masa, kan. Objektif lah, kan. Kadang-kadang mungkin kita excited, kita terlebih masa. Sebenarnya tak perlu pun. Kan, kalau you present betul-betul, kan, mungkin 5 ke 10 minit dah selesai dah. Lepas tu, lagi 10 minit tu nak handle orang tu punya objection. Kan? And then lepas tu, you dah boleh close deal lah klien tu sebenarnya, prospek tu lah. Kan? So itu orang cakap perlukan kemahiran lagi lah. Betul tak? Okay. So lepas tu mungkin kita kemahiran lepas kita buat presentation, kita tahu apa benda yang dia nak, kita buat proposal. Kan, kita buat proposal tu, and then kita jangan buat terlalu banyak sangat option. Option A, option B, option C, option D. Nanti orang tu confuse. Kan? Sebab tu masa fact finding tu, kita dah dapat maklumat apa yang dia perlu, and then lepas tu kita boleh propose dia yang bersesuaian dengan bajet ataupun dia punya keperluan dia. Kan? So ini boleh ada case study lah nanti kalau you ada jumpa seorang kawan you ke prospek you yang nak tanya, then kita boleh dapat fact finding, kita tengok apa benda apa yang dia nak, so kita tengok option apa yang ada. Okay? So pentinglah gunakan fakta dan emosi. Kita nak buat sales ni, sebenarnya dalam kajian, ramai orang buat pembelian dipanggil impulse buying. Maksudnya tiba-tiba je dia buat keputusan nak membeli. Sebab apa? Bila dia berkaitan dengan emosi. Kalau tak percaya cakap saya, cuba you tengok dekat dalam beg, dekat dalam almari you. Ada banyak baju tak? Ada tak banyak baju yang tak pakai? Banyak. Kadang-kadang keluar, tiba-tiba dah beli baju lagi. Seluar ke, kasut ke. Padahal tak perlu beli pun sebenarnya. Tapi disebabkan emosi, wah cantik ni. Ini rare, ini limited edition ni. Oh, ini murah, ada diskaun pula. So you pun beli. Betul tak? So jadi sebenarnya benda tu tak perlu. Kan? So jadi kalau you boleh gunakan emosi you untuk buat jualan, sedangkan benda ni yang perlu, betul tak? Perlindungan ni perlindungan ni orang cakap keperluan ke kewajipan sekarang ni? Kewajipan. Kewajipan, sebab you rasa dah ada kepentingan kan, you rasa macam kewajipan. Tapi orang kat luar sana, dia tahu kepentingan, cuma dia tak letakkan prioriti dia. Faham tak? Dia beli kereta 200,000, dia bayar insurans kereta tu 5,000 setahun. Tapi diri dia tak ambil insurans pun. Faham tak? Saya tengok orang ni ada kemampuan kewangan, dia beli kereta pun mahal. Tapi kenapa dia bayar insurans, dia boleh nak bayar? Sebab dia nak seronok pakai kereta tu. Jadi dia bayarlah insurans yang mahal tu. Sedangkan kalau kereta dia tu accident, terbakar, kan? Ataupun kena curi. Faham tak? So, jadi adalah perlindungan. Tapi kalau diri dia, tak ada lah kan? So, mana lagi berharga? Diri dia ke ataupun kereta tu? Diri dia. Diri dia ke lah kan? So, bila kita dah bercerita dengan orang tu, kadang-kadang kan, bila kita bercerita dengan orang tu, apa benefit, apa semua kan, dia tanya soalan, dan lepas tu dia dah tanya soalan lagi, nak tahu lebih lanjut. Sebenarnya kan, sebenarnya you dah dapat dia punya buying signal. Jadi masa kita buat presentation, kita approach tu, kita dah nampak dah orang tu punya buying signal. Orang ni dia nak tahu tentang uh, simpanan. Orang ni nak tahu tentang macam mana nak uruskan bajet dia. Orang ni nak tahu macam mana tentang
apa insurans, berapa perlindungan yang ada. Kan? So jadi sebenarnya you boleh buat closing attempt dah masa tu. Tak perlu nak buat presentation tu sampai habis. Tak apa nanti terang. Nanti saya terang dulu medical card ni ada tempoh dia kan. Dia ada yang tak cover macam ni. You tak perlu nak terang sampai habis sebenarnya. Kalau orang tu dah nampak berminat, then you boleh straight away, okay, jom saya bantu you create account ni. Okay? Jadi kalau you jumpa orang, you dah share dengan dia, macam Danish kan, you jumpa orang, you dah share dengan dia, you dah present dekat dia, lepas tu you kena terus buat closing attempt. Kan? Kalau tidak, dia tak boleh, dia tak jadi, dia tak, macam presentation tu tak lengkap lah. Dia presentation yang lengkap ialah you kena buat closing attempt. Contohnya, okay, kalau macam tu Danish, you nak ambil 100 setengah ke RM200. Kan? Ataupun okay, saya dah terangkan dah benefit ni apa semua. You nak potong pakai akaun debit card ke ataupun credit card? Jadi sebenarnya dalam proses jualan ni kita kena banyak tanya soalan. And then lepas tu closing cara soalan you tanya pula ialah dua option. Tu dalam presentation nanti saya akan detailkan lagi lah kan macam mana cara dia presentation dengan gunakan kaedah bertanya soalan. Kan? Sebenarnya kat insurans ni kadang pernah tak you jumpa orang cakap saya ajak dia okey jom kita buat insurans. Saya tak nak lah buat insurans ni sebab apa saya tak pandai nak bercerita lah. Benar tak orang cakap saya tak pandai cakap lah kan. Tapi sebenarnya kan apa ni kerjaya kita ni insurans ni ataupun kita nak buat servis produk yang berkaitan dengan insurans ni sebenarnya bukannya dengan cara bercerita sebenarnya dengan cara bertanya. Itu cara dia sebenarnya. Okay? So, lepas tu, of course, kita akan sampai satu satu yang ni biasa orang takut lah. Rejection, betul tak? Kan? Rejection ni. So, sebenarnya ramai orang dia kantoi dekat sini lah sebab dia takut rejection kan. Jadi, kita jangan takut untuk menghadapi yang peringkat last ni. Kan? Sebabnya, you kalau you takut menghadapi peringkat yang last ni, okay lah kita rugilah sebenarnya. Faham tak? So jadi macam tadi kita dah ada skrip kan. Closing attempt tadi dah ada skrip dah. So bila you closing, orang tu bagi objection and then dia ada beberapa kategori objection sebenarnya. Kan? So jadi kita jangan takut, kita jumpa, kita hadapi dia, kita belajar and kita cuba handle dengan cara yang bagus lah. Kan? Lagi satu, kadang-kadang orang kata, "Oi, kesian lah dekat dia nanti nak kena bayar insurans." Betul tak? Tapi sebenarnya kalau dia tak ada insurans tu, lagi kesian kalau jadi apa-apa pada dia. Betul tak? Contohlah adik-beradik you. Okay, you dah tahu dah insurans ni penting, insurans ni bagus. Tapi you kesian nak paksa dia orang untuk ambil insurans. Tiba-tiba jadi sesuatu dekat dia orang. Lepas tu dia pun minta tolong you. Berapa you boleh bantu dia? Ha. Berapa you boleh bantu dia? Kalau let's say lah adik-beradik you accident ke, sakit ke, 200-300 ni. 200-300 kan. So you rasa bersalah tak kalau you tak terangkan dia ada account yang boleh cover sampai 100,000, 500,000 perubatan, boleh sediakan hibah 200,000, 300,000, 500,000 untuk keluarga dia. You rasa bersalah tak masa tu? Tak, Ha? tak, tak. Kalau you dah terangkan dia tak ambil tu, terpulang pada dia lah, betul tak? Tapi kalau you tak terangkan, you rasa macam ah, nantilah nak cerita kat dia. Tangguhlah dulu. Tiba-tiba berlaku sesuatu dekat dia. You rasa bersalah tak? Salah. So jadi macam tu lah. Jangan takut, jangan kasihan untuk bagi tahu benda apa yang dia perlu ada. Kan? Sebab benda yang bagus ni selalunya memang tak best lah. Faham tak? Contoh saya punya kawan tu dia doktor. Dia nasihat kat saya, dia kata Dan, yang manis-manis tu kan, yang best-best sedap tu semuanya penyakit.
Yang you makan aiskrim, gula-gula, makan yang sedap-sedap tu, itu semuanya penyakit dia kata. Tapi yang tak sedap, yang pahit, kan? Yang kosong, itu sebenarnya ubat dia cakap. Kan? Maksudnya, yelah kan, nasi kena ambil suku. Kan? Lepas tu tak boleh yang manis-manis. Mungkin air kosong, minum air kosong. Memang tak sedap lah. Tapi itulah ubat untuk kita sebenarnya. Kan? So, jadi macam juga ambil insurans tu. Kan? Kita kena ada dia sebelum sebelum benda tu berlaku lagi. Kalau benda tu berlaku, kita dah terlambat dah. Ibaratnya macam tu lah. Kan? Dia pelik betul tak? Ha, dia pelik lah. Kita kena bersedia. Padahal kita tak perlu. Betul tak? Kan? Betul, betul. Contoh sekarang ni saya kata, okey, sekarang ni kan, you rasa perlu tak takaful? Betul. Sebab you dah ada kesedaran. Mungkin orang tu kata, tak perlu. Okay, saya bagi tahu you contoh you ada kereta, betul tak? You ada kereta, betul tak? You Ada, ada kereta motor kan? ada. Ada. Okay. You selalu bawa motor kereta tu kan? Pernah terfikir tak? Kalau tiba-tiba berlaku sesuatu kat kereta dengan motor you, apa ni, tayar bocor ke? Pernah, pernah. Pernah kan? So, macam mana you nak buat kalau ada tayar bocor? Pernah, pernah. Kita, Ah, kereta sekarang dah zaman dah tak ada tayar spare dah. Kalau dulu memang ada tayar spare kan? ah, Ah, so macam tu lah ibaratnya insurans ni ada tayar spare. Faham tak? You kena ada backup. Kan? Maksudnya macam tu lah. So kadang-kadang you jumpa orang, dia bukan bagi objection tau. Dia bagi excuse je. Kan? So jadi sebenarnya kita kena gunakan teknik menyoal untuk dia handle, kita dapat tahu apa sebenarnya objection dia. Kan? So jadi dekat sini kita berlatih untuk tanya soalan lah. Betul tak? Ha. Okay, so jadi yang ni mungkin you all tak nampak sangat lagi lah. Betul tak? Nanti apabila kita go through lagi contoh-contoh, saya boleh terangkan you macam mana soalan-soalan kita gunakan. Okay, ni saya cuma nak secara basic lah. Kan? Itu pun dah cover 10 lebih dah. Okay. So jadi lepas tu, of course kat sini kan, kita bagi servis lah. Kan, kita bagi servis sebenarnya tak, servis ni orang cakap tak ada pun macam setiap hari pun klien kita tu kan. Tapi maksudnya kalau dia nak cari kita, kita ada lah, available lah, betul tak? So kita kena selalu, orang cakap apa, um, kalau ada orang tanya soalan, klien kita reach out kita, kita selalu kena reply dia cepat lah. Kan? So pada saya servis tu macam tu lah. Ha. Okay. Macam tadi saya cakap tadi lah, kalau kita boleh apa ni close dengan kita punya klien kita, dia orang akan bagi referral kita lah dan akan continue grow dengan kita sebenarnya. Okay. So itulah bersedikit tentang kita punya step-step dalam kita punya, orang cakap, proses sales kita lah. So yang ni financial hierarchy lah. Financial hierarchy ni saya tak pasti you all pernah dengar ke tidak kan. Tapi saya rasa dengan Danny saya pernah cerita kan. Pernah. Dengan Syah belum lagi, betul tak? Tapi mungkin Syah belum. tahulah sedikit kan financial hierarchy ni apa. Financial hierarchy ni macam kalau kita nak buat bangunan, kan? Jadi kita nak buat bangunan tu, jadi kita kena make sure kita punya base tu kukuh. Base kita kukuh tu maksudnya kita kena ada sediakan duit kecemasan lah. Emergency fund.
So, berapa jumlah duit kecemasan yang sesuai untuk disediakan, digalakkan 3 bulan ke 6 bulan gaji ataupun perbelanjaan kita. Kan perbelanjaan tu saya boleh ambil kategori komitmen hutang dengan kita punya kita punya living expenses kita lah. Kalau dalam formula yang saya bagi tu kan 30% maksimum hutang, 30% belanja, 30% simpan, 10% lebihan tu. So jadi kalau ikutkan kategori belanja dengan hutang tu 60% lah. At least kita kena sediakan daripada pendapatan. Contoh pendapatan let's say lah 5,000. 60% tu lebih kurang berapa? 3,000 kan? 3,000. Okey, 3,000 tu kali 3, 9,000. 9 ke 18,000. Untuk kecemasan sahaja. Tapi kalau you boleh sediakan kecemasan tu 3 bulan ke 6 bulan gaji lagi bagus. Kalau 5,000, you boleh sediakan 15,000 ke 30,000. Lagi bagus lah. Kan? Sebab kat situ satu, kalau lah let's say jadi apa-apa pada pekerjaan kita, kita ada masa yang sempat untuk cari pekerjaan yang lain. Atau cari pendapatan yang lain. Faham tak? Ataupun let's say lah pendapatan kita terjejas, berkurang, kita boleh adjust Faham, lagi. faham. Kan? So maksudnya macam tu lah. Kalau berlaku sesuatu juga, perlukan duit, keluarga you ke, you sendiri perlukan duit, kereta accident ke kan. Ataupun tayar tayar langgar lubang, pancit kan. Jadi you ada duit lah. Tak perlulah you nak pergi buat pinjaman. Faham tak? So maksudnya macam tu lah. So bila you dah boleh buat macam tu, maksudnya you dah create saving habit dah. Habit you untuk menyimpan tu dah ada dah. Kan. So dia yang paling penting kewangan ni, habit tu sebenarnya. Kan dia dua lah kewangan ni, habit dengan emosi. Kan. Dua-dua ni memang kita kena sentiasa kontrol dia lah. Okay. Bila you dah ada duit simpanan kecemasan yang cukup, jadi you kena handle risiko pula. Kita panggil risk management. Takkan you ada duit, contoh gaji you 5,000 sebulan. You ada duit simpanan kecemasan 30,000. Kan? Ibaratnya 6 bulan lah. You punya apa? Duit kecemasan. Tiba-tiba you accident ataupun sakit nak masuk hospital. You pergi kepada government, dia kata 3 bulan lagi appointment. Jadi you tak tahan dah, sakit dah. You sayang duit ke? Ataupun you sayang diri you? Yang diri lah. Sayang diri lah. Jadi you tak sayang lah duit. Betul tak? Ni saya buat contoh ni pun you dah boleh bagi orang tu buka mata. Betul juga kan? Takkanlah you dah sakit, buat appointment, dia kata 3 bulan lagi, you sanggup tunggu. Padahal you ada 30,000 dekat dalam bank. You mesti sayang diri you. Kan? Duit dah tak sayang dah. Sebab prioriti dah jadi lain. Dah penting dah. Nampak tak? Masa kita sihat, prioriti kita mungkin ada duit simpanan, nak beli tu, nak beli ni. Bila sakit, dah tak jadi prioriti dah. Faham tak? So, jadi sebab itulah kenapa risiko kita kena uruskan risiko, iaitu kalau berlaku sakit, kita kena sediakan satu kad perubatan. Kad perubatan tu dia macam kredit kad lah. Cuma kredit kad kita limit mungkin kalau gaji 5,000, mungkin dia bagi berapa limit. Saya tak pasti. Sekarang ni. Kalau orang tu gaji 5,000, biasa dia bagi kredit limit berapa? You ada kredit kad tak? Ada. Tak ada. Ada Berani tak apply kredit kad? Tak Tak ada ada. keperluan. Sebenarnya kredit kad ni kalau kita pandai guna dengan cara yang bagus, dia membantulah sebenarnya. Tapi ibaratnya macam tu lah. Kalau you pendapatan you 5,000, mungkin kredit limit you dapat mungkin 15,000. Betul tak? So, kalau you ada medical card, mungkin kredit limit dia bukan kredit limit lah. Mungkin dia punya fund limit dia 150,000, 200,000. Kalau you sakit, you boleh akses kepada fund medical tadi 150,000 ke 200,000. Dan dibayar terus kepada hospital yang you nak buat rawatan tu lah. Dan lepas keluar hospital, you tak perlu bayar balik dah.
Hmm. Bagus tak? You tahu tak Betul. ada fund untuk you dapatkan fund ni. Ada tahu tak macam mana nak dapatkan fund ni? Bayar bulan-bulan. Yang orang bayar bulan-bulan. So maksudnya kita kita buka account. Dia bukan bayar bulan-bulan, kita buka account ni, kita depositkan duit. Mungkin RM120, RM150, RM130. Saya tak pastilah berapa. Kan boleh saya dapatkan tarikh lahir you. Saya kirakan. Itu je sebenarnya. Kalau you pandai bercerita kan. Naik bagi dia minat. Oh, betul juga kan. Daripada you ada 30,000 yang bersiko tiba-tiba habis dan mungkin tak cukup, baik you buka buka deposit account yang boleh sediakan 150,000, 200,000, cuma depositkan berapa sahaja setiap bulan lah. Maksudnya untuk pastikan account tu aktif. Betul tak? And then lepas tu kalau you tak claim, sebenarnya itu adalah amal jariah. You bantu orang lain yang gunakan account yang sama macam you tu, sebenarnya you dapat pahala lah. So itulah konsep takaful. Dipanggil ta'awun, tolong menolong. Kan? You boleh kongsikan dengan orang macam tu. So kalau you tak guna, you tolong orang guna. Kalau you guna, orang lain tolong you. Jadi semua orang dapat pahala. So maksudnya macam itulah perubatan. Lepas tu risiko, apa lagi risiko? Berlaku kematian, hilang upaya kekal atau sakit kritikal. Ni ada lagi 3 risiko. Mungkin meninggal. Jadi kalau meninggal, hilanglah mata pencaharian kepada keluarga tadi. Jadi duit tadi bolehlah dibantu keluarga dia untuk meneruskan kehidupan. Tapi anda kata accident, tak meninggal, lumpuh. Jadi bolehlah digunakan duit kita tadi untuk meneruskan hidup kita. Sebab kita hidup lagi, tapi dia tak boleh bekerja. Jadi nak masa tu nak minta bantuan siapa? Hibah. Nak minta bantuan siapa? Kalau lumpuh tak boleh bekerja, kita nak minta bantuan siapa? Takaful. Maksudnya kita tanya soalan, betul tak? So sebenarnya macam mana kita terang, kita bagi soalan kepada dia, orang tu. Kalau dia boleh bagi jawapan, maksudnya dia berfikir. Kan? So jadi kita buat perlindungan lah dekat situ. And then lepas tu, kalau orang yang bekerja ni kemungkinan dia ada hutang. Kan? Kalau jadi sesuatu pada dia, siapa nak selesaikan hutang dia? Faham tak? Kalau jadi apa-apa pada dia, siapa nak selesaikan hutang dia? So kalau macam kita lah orang Islam, betul tak? Walaupun kita meninggal disebabkan apa mati syahid, pergi berperang, tapi kalau kita ada hutang, kita tak boleh juga mati syahid, betul tak? Ibarat diterima lah. Dia tertahan. So macam itulah pentingnya dalam Islam ni dia kata kita kena selesaikan hutang. Tapi zaman sekarang ni ada tak orang yang tak berhutang? Tak ada. Kita tak tahu bila kita mati kan, tapi kita nak beli rumah. Betul tak? Kita kena beli rumah, takkan kita dah duduk beli rumah cash. Mesti kita buat hutang juga. Kan? So jadi macam mana nak gunakan instrumen takaful tadi untuk lindungi hutang kita? So kita kena adalah perlindungan. Jadi dalam kehidupan kita, kita tak risau. Apabila berlaku kematian, kan, rumah kita tadi boleh diselesaikan dengan takaful tadi. Nampak tak? So jadi you sendiri kena faham. So bila you ada aset, beli rumah, beli kereta, you ada hutang, rumah, hutang kereta, you kena buat perlindungan hutang tadi. Kan? So jadi maksudnya macam itulah. Maksudnya betapa pentingnya setiap segi kehidupan kita ni kena ada perlindungan. Macam itulah. Okay. So bila you dah handlekan benda-benda tu tadi, so barulah you boleh menyimpan untuk persaraan, untuk education anak, kan? Baru boleh sebenarnya. Untuk melabur, macam tu lah. Kadang ada orang nak melabur kan, beli emas lah, melabur saham lah. Padahal kat bawah-bawah tu dia tak kecemasan pun tak ada. Tiba-tiba saham merudum. Dah jual, nak belanja kan. At loss, rugilah. Sedangkan mungkin dia sekejap je kan. Tiba-tiba Trump dia bagi
maklumat apa-apa perang lah apa semua. Kan? Sedangkan saham tu lepas tu dinaik kan. Ibaratnya macam tu lah. Saya nak buat cerita contoh kan. Tentang pelaburan yang ada potensi tapi bersiko tapi perlukan masa. Kan. Okay. So and then lepas tu kena bila you dah ada aset banyak kan. Simpanan pun banyak apa semua. Jadi you kena kena make sure dua benda ni buat. Satu zakat. Kan. Kadang saya jumpa orang ada pendapatan dia beratus-ribu tapi dia bayar zakat, zakat fitrah je. Dia tak tahu tentang zakat harta, zakat simpanan. Faham tak? Jadi tak berkat lah harta kita tu kan. Betul tak? And then lepas tu income tax. Income tax pun sama juga. Kita tak boleh elak. Kan? So satu masa nanti kita kena bayar juga. Walaupun mati, income tax pun akan cari juga. Tak boleh, memang tak boleh lari. Kan? And then lepas tu estate planning lah kat atas sekali. Itulah financial hierarchy kita complete lah. Okay, so jadi saya dah cerita dah you sedikit tentang proses sales cycle tadi dan you faham tentang financial hierarchy ni. Jadi sebenarnya kita apabila kita belajar tu kita boleh apply untuk diri kita sendiri, bahasa sama kita boleh share dengan orang lain. Maksudnya macam itulah. Okey, dah pukul 10 lebih lah kan. So ada nak tanya apa-apa? Tak ada, nanti ada yang pasal berapa mandi apa tu lah tu saya PM tuan lah apa package yang Ah, ada. ah, okey. So macam ni lah. Kita ni pun nak masuk bulan puasa kan. So jadi saya rasa dalam bulan puasa ni kita mungkin boleh apa orang cakap belajar lagi lah kan, tapi tak tahulah masa yang sesuai untuk kita jumpa kan. Kalau you all boleh jumpa mungkin tak lama kot, setengah jam ke kan. Kalau lepas tarawih ke kan, you all okay tak? InsyaAllah okay lah. Boleh maksudnya kita mungkin seminggu sekali ke dua kali ke kita jumpa. Nanti saya akan message lah kan you all kalau kita boleh jumpa kan, kita boleh jumpa eh, setengah jam ke kan. So jadi kita ni lah, kita share lah dan apa benda lagi yang kita boleh belajar kan. Tadi macam tadi saya dah bagi you assignment kan, betul tak? Diamond. Assignment tadilah yang dapatkan nama tu. Wah, Ha, dapatkan nama kan. Lepas tu saya boleh tunjuk kat you contoh market survey kan. Saya share kat you contoh market survey kan. Ni market survey yang simple lah. Jadi dalam masa beberapa hari ni kalau you jumpa orang, you boleh tanya soalan ni lah. Saya WhatsApp dekat you. Okey. So jadi you dah ada prospek yang you kenal tu kan? So jadi mungkin you boleh jumpa dia, you dapatkan soalan ni. Dapat tak? Mbak. Hmm. Okay.
So jadi sebenarnya kalau ikutkan takaful ni dia basically beberapa perkara lah. Satu, pelindungan. Dia kalau yang besar dia pelindungan atau simpanan. Kita boleh buka akaun takaful ni untuk kita buat pelindungan. Dalam masa yang sama kita boleh buat untuk simpanan. Faham tak? Okay. So, daripada segi perlindungan, actually sebenarnya ada perlindungan yang asas lah. Contoh, berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal. Kan? And then, lepas tu kedua, kemalangan. Ketiga, sakit kritikal. Kan? And then lepas tu ada lagi satu, perubatan lah. Faham tak? So, actually sebenarnya kalau you jumpa orang, kalau dia kata dia dah ada takaful, you boleh tulis ni. Kalau dia kata, you jumpa lah kan. Okay, Danish, you dah ada sebarang, kat sini dia jawab apa tau? Adakah anda mempunyai masalah kesihatan? You boleh tanya dia lah kan. Masalah kesihatan ni, kita boleh tengok lah orang tu prospek tu qualified ke tidak untuk buka akaun takaful. Sebab nak buka akaun takaful ni tak semua orang layak. Dia ada dua syarat nak buka akaun takaful. Satu, kesihatan. Kedua, kita boleh allocate bajet. Kan mungkin ada orang dia boleh allocate bajet tapi kesihatan dia tak layak. Jadi dua syarat lah untuk ambil takaful. So jadi you tanya soalan tadi, you nak tengok. Kadang-kadang kita tanya soalan tu pun boleh trigger orang tu tentang kenapa dia perlu ambil takaful. Betul tak? Kan? So and then lepas tu tak apa. You just anggap benda ni sebagai you punya tugasan macam assignment lah. Homework untuk kita propose kat dia. Kat dia, kat kawan you tu kan, okay, aku sekarang ni tengah belajar kan, tentang financial planning lah. So, salah satu daripada bahagian financial planning ni ialah takaful. Jadi, aku ada satu soalan, tiga soalan lah nak tanya kau. Kan? So, jadi harap you boleh bagi apa support lah. Kan? So, tanya lah soalan ni kat dia. Dapatkan je. Okay, nanti kita tengok. Bila next kelas kita jumpa nanti, kita nak tengok. Danish dapat buat berapa? 10 ke, 20 ke, 30? Siapa yang you approach ni? Orang yang kenal ke, orang yang tak kenal ke? Mana tahu kan? Sebab mungkin you jenis orang yang convenient jumpa orang yang baru, stranger. Kan? Ataupun you jenis memang, tapi macam saya cakap tadi lah kan, kalau boleh, orang yang terdekat dengan kita dululah. Kan? Kita nak bantu dia, jadi kita approach lah dia orang dulu. Okay? Lepas tu tanya dia, dia ada sebarang perlindungan tak? Mungkin dia akan jawab yes, dia akan jawab no. It's okay, no problem. Kan? So, tanya dia soalan nombor ketiga tu. Antara enam ni, yang mana dia minat nak tahu? Sebabnya, kalau you jumpa orang dah ada takaful, sebenarnya you ada tiga soalan you boleh tanya. You tulis tiga soalan. Soalan pertama, abang ambil takaful cover apa? Kan? Abang ambil takaful tu cover apa? So, kemungkinan cover kematian sahaja. Kemungkinan cover kemalangan. Kemungkinan cover sakit ketika sahaja. Kemungkinan cover medical sahaja. Betul tak? Tanya dia, apa perlindungan yang dia ambil? Kalau orang tu aware tentang perlindungan dia, dia akan boleh bagi jawapan dekat you lah. Kan? Jadi antara lagi soalan yang you boleh tanya, soalan nombor dua ialah, berapa perlindungan yang abang ambil tu? Kalau abang kata abang ambil kematian, cover kematian, hibah lah orang cakap hibah kan. Saya ambil hibah. Hibah tu biasa cover kematian lah. Hibah tu sebenarnya hadiah. Kan? So cover kematian, berapa cover kematian abang ambil tu? Dia mesti boleh bagi jawapan. Kalau dia tak bagi jawapan, dia tak pasti. So jadi kata kat dia, kita kena pasti. Sebabnya takaful ni, kalau dah berlaku semalam, hari ni baru kita nak tahu, dah terlambat. Faham tak? So kalau dia dah ada perlindungan, dah cukup, tak apalah. Saya tak kacau lah yang kat situ. Saya cuma nak check berapa perlindungan yang abang ada. Kalau dikata dia cover medical card, medical card dia cover berapa setahun? Berapa seumur hidup?
Cukup ke tidak coverage dia? Faham tak? So jadi soalan yang pertama, cover apa? Soalan kedua, cover berapa? Kan? You tanya soalan tu. Lepas tu yang soalan yang ketiga, yang you boleh tanya dia ialah cover sampai bila? Faham tak? Sebab saya pernah jumpa orang dia kata, oh dia ambil murah je 100 lebih medical card dia. Saya pun saya kata cover sampai bila? Tak tahulah. Lepas tu jom kita check. Check 10 tahun je cover. You sedar tak? Kalau dalam polisi you ni di cover 10 tahun saja. Kalau you dah sekarang ni dia dah bayar 6 tahun. Jadi tinggal 4 tahun. Cakaplah berlaku sesuatu. Kena sakit kritikal. Contohnya buah pinggang. Jadi dia cover lagi 4 tahun je buat dialisis. Lepas habis 4 tahun tu dah tak cover. Lepas tu dia tak boleh beli insurans dah. You tahu tak? Tahu. Tak tahu kan? So jadi sebenarnya tugas kita ialah nak bagi kesedaran je. Tentang coverage, cover apa, tentang cover berapa, tentang cover sampai bila. Kan? So kita kena tahu tiga soalan ni. Kalau kita ada takaful, kita kena boleh jawab. Okey, saya ada takaful. Saya dah cover semua. Kematian 2 juta. Sakit kritikal 500,000. Betul ada plan sakit kritikal. Dia bayar saya setiap bulan 10,000. Sampai 20 tahun contoh. Lepas tu kemalangan dibayar saya double. 4 juta contoh. Lepas tu medical card kaya, saya cover 1 juta setahun. Cover sampai bila? Sampai umur 70. Contoh. Cover sampai umur 80. Dia kena tahu benda tu. Faham tak? Jadi kesedaran dia takaful dia tinggi lah. Dia tahu apa yang dia ambil. Kan? Dia tahu cover berapa. Dia tahu cover sampai bila. Bila dia bila kita jumpa orang, kita cerita macam tu. Dia akan tengok kita faham lah tentang topik yang kita nak cerita ni. Faham tak? So kalau dia kata, oi, saya ada cover medical card, saya 20,000 je lah. Let's say lah kalau you sakit, pergi IJN. Lepas tu dia kata boleh buat rawatan. Tapi you punya pembedahan tu 60,000. Sekarang ni medical card you cover 20,000 je. You rasa you nak teruskan ke buat rawatan kat situ? Faham tak? So mungkin orang tu cakap, alamak, tak cukup lah. Faham tak? Jadi you kena kena tahu daripada sekarang. Saya cuma bagi kesedaran lah dekat situ. Jangan risau. You buat benda ni, you anggap nak bantu orang, you nak belajar. Nanti, next class nanti kita jumpa, you bagi tahu, okay, jumpa siapa. Lepas tu daripada situ nanti akan ada story. So jadi sebab itulah saya cakap Tok Guru je bukan saya. Saya mungkin 5% je. 95% lagi daripada orang yang you jumpa. Kan? Tak kisah, anggap je lah rejection ke apa semua tu sebagai proses you nak belajar. Tapi kena ingat, make sure you dapatkan at least 10 ke 20 nama. Sebab lebih banyak you buat, lebih peluang you untuk berjaya. Kan? Okay? Boleh So, you tanyalah soalan ni. Esok you jumpa orang, you tanya je soalan ni. Siapa-siapa pun you jumpa, saya nak tengok macam mana cara you approach. Kan? Ingat tak saya cerita pasal buruh elang tadi? Berulang kan. Dia ajar anak dia terbang dia macam mana kan. Dia paksa. Maksudnya macam tu lah. And then lepas tu burung burung elang tadi pun dia terpaksa untuk strugglekan diri dia untuk dia survive lagi lama. Maksudnya macam tu lah. Okay, boleh nanti mungkin daripada situ nanti kita tengok apa yang kita boleh gunakan case study tu untuk kita belajar lagi. Okay, alright. So, terima kasih semua. Kita tutup kita punya kelas malam ni dengan surah Wal-As lah. Bismillahirrahmanirrahim.